Wal jibala autada. Masih lagi Allah cerita tentang nikmat dia. Allah fokus tentang apa ni? Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Allah Akbar. Dan Al-Quran 1400 yang lalu lah dah bagi tahu tuan-tuan, gunung ganang ini sebagai autad. Apa maksud autad? Dia jamak kepada al-watad, kan? Al-watad. Al-watad ni pasak, tuan-tuan. Maksudnya Quran guna istilah pasak ni lama dah, tuan-tuan. Baru terbukti hari ni lah. Mungkin kita abad yang ke-berapa, 19, 20. Kita abad ke-21 sekarang kan. Mungkin abad ke-19 baru dibuktikan dari sudut sains, kajian hari ni, teknologi. Betul, tuan-tuan. Dikatakan gunung ni, tuan-tuan faham tak maksud pasak ni apa? Pasak ni macam kalau kita paku kan, nak pasang khemah tu, mesti kita akan pasak lebih. Paku tu kalau 10 apa? cm. Pendek sangat kan? Tak kisahlah, kalau 10 kita akan pasak tu 7 lah. Maksudnya kita akan lebihkan sikit saja 3 untuk diikat tali. Itu maksud pasak, maksudnya masuk dalam lagi. Dan memang bila mana dikaji, tuan-tuan, tuan-tuan betulkan saya lah kalau salah. Saya ada baca jugalah syarahan para ahli ilmu, tapi mungkin bukan bidang dia. Tetapi dikatakan dari sudut teknologi hari ni pun, bila mana dikaji, memang betul bukit-bukit yang kita tengok begitu indah tinggi ni, dalam dia lebih dalam, tuan-tuan. Berbanding di permukaan tu, kalau kata di permukaan ni boleh kata 3 saja, bawah tu dia lebih dalam, lebih kurang 7, tuan-tuan. Mana kata lebih dalam lagi. Sebab tu bila kita tengok dari riwayat hadis kan, Nabi sebut antara tujuan gunung ni kan, bumi, bila mana Allah cipta bumi ni bergetar kan. Bumi ni bergetar, bagaimana Allah bagi bumi ni boleh diam, tuan-tuan, boleh hilang getaran tu, Allah ciptakan gunung ganang. Itu tujuannya. Bila adanya gunung ganang sebagai pasak, bumi jadi tenang, tuan-tuan. Itu dalam riwayat hadis. Jadi itu pun sebagaimana nak kata bukit Bukawa yang kita tengok hari ni, tuan-tuan, indah tu, poin dia, tuan-tuan, kembalikan kepada Allah. Itu salah satu nikmat yang Allah bagi dekat kamu semua. So itu berbeza, tuan-tuan. Bila kita start tadabbur Quran ni, kita tengok dengan pandangan yang lain. Sebab tu Quran ni dia ada semua, tuan-tuan. Inilah asas kita, tuan-tuan, mengaji akidah, tuan-tuan mengaji fiqh, tuan-tuan mengaji akhlak, tasawuf tu semua. Inilah asas kembali pada Quran juga.